Manja Monday. Bersama geng Manja, kami sedia ceriakan malam Isnin anda dengan paparan gaya hidup yang menarik lagi informatif. Dan sempena hujung minggu ini, tahun ini, masanya untuk wind down lah sedikit guys. Dan rehatkan tubuh dan minda anda. Betul sekali Is ya. Setelah berhempas pula dan bekerja keras sepanjang tahun ini, inilah peluang kita untuk rest and recharge sebelum mulakan tahun baru nanti. Okey, bagi anda bertiga, apakah satu aktiviti yang akan awal kata tu lakukan ya. Untuk melegakan stres? Saya pun dah stres ni. Okay, buat saya, memandangkan sudah dapat duit jajan kan, saya nak pergi bercuti. Bercuti. Okey. Kalau saya bercuti dalam negeri saja. Saya suka luangkan masa berkelah, berbasikal bersama anak-anak. Happening juga tu. Ya. Bagi saya pula mungkin basic saja seperti memasak atau beriadah bersama keluarga dan anak-anak kan Shen. Dapatlah kita peruntukkan waktu khas untuk melakukan aktiviti bersama mereka. Ya, saya setuju Mami Nat. Dan bercakap tentang anak, itulah topik yang bakal dikupaskan malam ini, terutamanya anak yang lots of mix ni. Apabila anak kecil dibesarkan dengan dua budaya berbeza, bagaimana, adakah mereka keliru dengan identiti sendiri? Ya. Topik boleh bual yang cukup relevan, anak kacukan, seronok atau susah. Untuk selami perihal ini, Manja akan bersama selebriti undangan Hetty Salini dan Salif Hardy. What's up, guys? Manja juga akan terus bersantai dan warnai minggu anda dengan persembahan khas oleh artis undangan Awi Rafael yang ditemani bandnya Emre. Hello guys. Brothers Emre. Hari ini. Okey, dan bagi anda yang masih tercari cara untuk hilangkan sisa-sisa stres, jangan risau. Sis Chanty ada solusinya guys. Ikuti saya ke 3 aktiviti luar biasa untuk tenangkan minda dalam Boleh Pergi. Wow, Sis Chanty ya. Sekarang ni Bro Zain. Selain itu ya, antara cara yang terbaik juga untuk menggembirakan diri adalah dengan makan. Tepat sekali ya. Jadi untuk boleh rasa minggu ini, saya dapat menikmati pencuci mulut yang pastinya dapat melengkapkan setiap waktu makan. Ke manakah saya? Mari kita saksikan Boleh Rasa. Episod-episod Manja sebelum ini memaparkan hidangan utama seperti ramen, rosti dan sebagainya. Tetapi hidangan tanpa dessert ibarat vibe yang kurang lengkap. Jadi ikuti saya nikmati mochi waffles yang garing dan gebu serta gelato yang creamy dan dreamy. Setiap suapan pastinya menjadi sentuhan terakhir yang mampu menyempurnakan satu hidangan. Mari. Go. Hai Rini. Hai Zin. Inilah dia Rini ya, pengasas 2 of 6. Wah, Rini, daripada tadi saya langkah masuk kedai ni terus bau waffle resap dalam hidung. Jadi adakah waffle anda di sini berbeza dengan waffle di luar sana? Kita specialize in mochi waffle. I prefer mochi waffle, the taste of mochi waffle because it's stretchy. We get our supplier to come up with the batter mix of the mochi waffle. So kita tinggal masukkan telur, masukkan vegetable oil dengan fresh milk. Kita gabungkan, lepas tu kita dah boleh masak waffle tu lah. Okey, jadi apakah mungkin cara yang paling sesuai untuk menikmati mochi waffle ni? You can have it on its own dengan maple syrup atau you can have it with our gelato. Kita ada 16 flavors. Kita cuba adakan local flavors weekly seperti sea salt gula melaka, cendol dan salted egg. Okey, Rini, selain mochi waffles dan juga gelato, saya lihat ada mesin kopi, ada sirap-sirap. Jadi adakah anda juga menghidangkan minuman di sini? Kita ada coffee, teh, and our specialty kita ada ice Spanish latte and also strawberry matcha latte. Okey, baiklah Rini, boleh tak saya ke dapur untuk cuba membuat mochi waffle tu? Sure. Okay, kita let the batter settle first. Nah, dia memang macam tu. Okey, boleh tak saya pilih perisa gelatonya? Silakan.
Wow, inilah dia dessert ataupun pencuci mulut yang lengkap. Kita ada waffle mochi, gelato 2 perisa serta minuman yang sedang trending iaitu strawberry matcha latte. Mari kita cuba ya. Di luar tu garing, tapi bila kita kunyah di dalam tu lembut dan juga macam kenyal-kenyal ataupun stretchy. Dari segi rasa waffle-nya tu tak terlampau manis. Jadi bila ia digandingkan dengan gelato ni, saya rasa rasanya tu sangatlah seimbang. Okay, sekarang kita beralih pula kepada minuman yang sedang trending iaitu strawberry matcha latte. Oh wow. Saya suka dengan rasa matcha strawberry latte ni kerana matchanya tak terlampau pahit dan bila digabungkan dengan rasa strawberry puree tu, saya rasa satu kombinasi yang sangat tip-top lah. Dessert ni kan guys, bukan sekadar manis di lidah tetapi momen istimewa untuk kita berhenti sekejap, nikmati setiap saat dan memanjakan diri sendiri. Apabila terasa puas dan gembira, barulah terasa lengkap. Cuba tengok semua. Masih termimpi comot-comot saya tadi tu. Geleng-geleng kepala sedapnya ya Zin. Saya tak happy. Dah lah dia tak ada ajak kita keluar. Makan comot pula tu. Tapi kan Zin, saya sebenarnya muskil tau dengan minuman strawberry matcha ni. Dengan sekelip mata saja telah viral. Jadi berbezakah rasanya dengan teh hijau tu? Okey, perbezaannya agak ketara lah bagi saya kerana teh hijau ni seringkali terasa wangi dan ada profil yang sangat ringan. Manakala matcha pula lebih intens dan sedikit pahit. Tapi bila puree seperti strawberry ataupun mangga itu dah digandingkan dengan matcha tu, rasanya sangatlah memuaskan. Biasalah, ini kan minuman orang-orang Gen Z seperti saya. Ini saya tak happy juga ni. Saya rasa pahit. Saya tertarik dengan betapa delulu tahu awak. Okey, awak bukan Gen Z, tapi saya lebih tertarik dengan aneka perisa gelato yang disajikan. Cukup sesuai rasanya untuk seisi keluarga, untuk anak kecil dan juga mereka yang lebih dewasa. Saya rasa. Betul nak. Saya rasa mak budak ni sendiri nak rasakan tadi perisa apa? Salted egg. Anda tak cuba ya tadi? Tak cuba. Okey. Lagi-lah ni. Baiklah, sebut tentang anak kecil. Manja akan kembali selepas rehat ini untuk kupaskan topik anak kacukan. Seronok atau susah? Saksikan perkongsian daripada Happy Sardini dan Salif Hardi selepas ini dalam Manja. Saya rasa saya tak keliru sebab saya more excited sebab dapat duit raya banyak kali. Okey, awak ada tak kawan-kawan atau awak kenal orang yang bercampuran budaya? My dad is Dutch from Holland and my mom is Malay Singaporean. Saya kenal dan saya juga one of them yang bercampuran budaya. My grandmother is Chinese and my grandfather is Indian. Okey. So my father's side is Melayu Bugis. So so kita celebrate like a lot lah. I think it's an advantage. Macam kita dapat celebrate hari raya je. Tapi diorang, especially as a kid, dia dapat duit raya, dapat Chinese New Year. Diorang pun boleh expose to each other's cultures lah, which kita mungkin tak dapat kalau kita fully Malay atau fully Chinese. When I was young, we used to celebrate all Hari Raya Aidilfitri, Chinese New Year and Diwali lah. Saya rasa saya tak keliru sebab saya more excited sebab dapat duit raya banyak kali. I like to experience the different culture. I will usually go to my dad's family, which is in Holland, so I get to know both cultures at the same time. Dalam diam dia cakap dia dapat pergi banyak holiday. Awak rasa orang-orang masyarakat kita ni lebih terbuka tak untuk menerima orang-orang yang berbudaya campuran ni? Sekarang ni kita lebih menerima daripada dulu maybe our parents punya time or grandparents time. Yeah, I think it's very common. I see a lot of different races. It's also common in public schools now. I have friends from Philippines and I'm like, your word, this word and this word macam it's the same meaning. It's like, okay, that's cool. So that's daripada situ juga awak tahu yang actually budaya orang lain pun tak berapa jauh lah. Yeah, it's actually similar je. Kita macam millennial kan. So I think our trend sekarang kita more open lah. So I think bila maybe 10 years forward bila kita
kita jadi macam grandparents or what, I think our culture macam terserang berubah lah, I would say. Wow, meriah 10 tahun mendatang akan banyak lagi kita menyambut perayaan. Apa yang tak meriah, Shen? Dapat meraihkan 3 perayaan yang berbeza tau. Kecil-kecil. Oh, kecil Menarik sekali ya respons yang diterima ketika saya turun padang untuk boleh tanya minggu ini. Betul, seperti yang kita lihat dalam klip tadi, ramai yang kongsi tentang manfaatnya mempunyai latar belakang yang bercampuran. Tetapi, apakah pula cabaran yang anak-anak so much of mix ini lalui? Dan untuk bincangkan, manja bersama artis undangan Hetty Salini dan Salif Hardi. Selamat datang, guys. Oh, berseri-seri ya. Okey, sebelum kita menyelam lagi ke dalam, apa kata kita mulakan dengan aktiviti dahulu? Ya, boleh. boleh. Senang, mudah aja. Ini aktiviti apa namanya dah, Shanti? Serasi atau serabut. Ya, kita akan berikan beberapa ungkapan yang sering terdengar tentang pasangan atau kanak-kanak kacukan. Jika ia serasi atau okey, tunjukkan papan hijau. Ya, Jika ia serabut atau membingungkan, tunjukkan papan merah. Tiada jawapan yang betul ataupun salah. Ini masing-masing punya orang kata. Okey, kita mulakan dengan senario yang pertama. Senarionya, guys, mak bapak mix. Mestilah nak comel. Mestilah. Alah, itu pujian. Kita rezeki, kita terima saja. Nampaknya semua setuju ya? Ya, Okey. setuju. Salih apa pun tersenyum saja. Saya tahu, saya tahu. Muka dia sendiri. Okey, yang kedua. Mak dia orang Melayu, tapi kenapa berbual ada aksen 1, 2, 3. Okey. Hetty, seorang saja. Sebab I pernah nampak kawan-kawan I yang ada anak mix tapi anak dia berbual semua slang. Tapi I berbual English lah. anak I berbual English tapi muka Mak Saleh. Macam mana tu? Okey, tak apa, kita akan bincangkan lebih lanjut lagi tentang bahasa. Dan senario terakhir ini, mesti tak pandai makan makanan Melayu ni. 1, 2, 3. Makan, yang penting dia makan je sihat je lah. Sabutlah guys. Apa ni tak setuju dengan saya? Saya tahu saya ada kawan yang saya dekat set kacukan juga tau. Kuat dia makanan Melayu dia. Kuat juga tu kawan saya tu kat set. Salif, jelaskan Salif. Memang favourite rendang is the best. Rendang is life orang cakap kan. Saya pun dapat tahu dia cakap mak dia masak mi rebus power. Itu menurut Salif sendiri. Tapi saya nak kongsikan ni. Ada satu menurut laporan Jabatan Statistik Singapura, guys. Hampir 1 dalam 5 perkahwinan di Singapura melibatkan pasangan daripada 2 budaya. Dan angka ini meningkat tahun demi tahun sejak tahun 2003. Wow. Ramai. Makin ramai. Ya, dan antaranya ialah Hetty Salini dan suami. Pada mulanya kan Hetty, sukar tak untuk suaikan diri dengan perbezaan budaya ni? Pernah tak anda bertengkar pun ataupun bergaduh tentang pemahaman budaya? Bergaduh tak adalah. Sampai bertumbuk tak adalah. Janganlah. Tak ada. Masa mula-mula tu, masa I got together with him, memang ada orang kata susahlah bila dia nak adapt ke budaya kita. Sebab apa, dia tak biasa tengok. Macam kita Melayu ni banyak gathering. Every week mesti gathering. Makan apa semua mesti ada family gathering kan. Tapi untuk dia tak biasa masa tu. So bila dia dah berkahwin dengan saya, macam gini budaya dia. Kita Melayu makan aja kan. Betul. Untuk diorang pula, bila I try to adapt dia punya budaya, memang banyak kelainan juga. Orang-orang diorang, cara diorang bercakap, cara diorang memang sopan santun juga. Ada yang tak layan kan, macam tapi ada tak momen-momen anda kongsi bersama suami anda bercerita, anda sebenarnya budaya anda gini, pakai kasut dalam rumah ke? Ada. I macam ni, first I cakap, kenapa pakai kasut dalam rumah? Kita tak ada. Kita, take off your shoe. Macam tu tau, dekat rumah kita tak pakai kasut. Tapi diorang lepas kasut tu masuk dalam rumah, dia akan tukar slipper. Tapi kasut tu buat masuk rumah. Dia cakap, kasut tu dah bawa luar, dah bawa jalan keluar. Kenapa masuk dalam rumah? Macam itulah. Jadi daripada situ bukan perselisihan faham, tapi kita try to understand budaya kita tak ada kasut dalam rumah. Budaya diorang lain pula. Tapi pernah tak macam Hetty bila keluar dengan anak Hetty, ada tak
momen-momen yang orang tu tersalah, macam ada salah anggapan gitu? Aduh. Ada. Masa tu kelakar. Sebab apa? Bukan sekali. Dah memang banyak kali. Oh, banyak kali? Bila Heti jalan keluar dengan both my kids or tak with my son kan. Okay. Bila I jalan, lepas tu ada juga lah orang yang datang dekat I. Lepas tu tengok I. Dia tengok anak I. Dia tengok I. Apa tu? Kenapa ni? Cakap, kenapa ni? He's white. You the helper. Dia tanya. Dia nak konfirmasikan sebab ada ibu. No, I'm the mother. Oh, how come mother like the skin different? Alah. Okay, thank you. I cakap gitu. Thank you, auntie. Have a good day. Gitu je. Biasalah. Kita sama saja. Sama kan? Tak apa. Tapi saya nak tanya Salif ni. Diam dari tadi kan. Salif, ada masalah mungkin anda makan pakai tangan dari awal tak kakulah. Bagaimana anda ketika membesar? Ceritakan kepada kami, berapa kerapkah anda harus jelaskan latar belakang anda? Tak kaku. Daripada kecil makan pakai tangan. Oh, pakai tangan. Wow. Sebab saya dibesarkan budaya Melayu. My mum is Melayu lah. Orang Melayu tapi ada campur juga. Nenek saya orang Cina campur India, datuk saya orang Melayu. Wow. Jadi mix, jadi my father pula Australian lah. Irish dengan British lah. Okey. Jadi I selalu bilang kawan-kawan I semua lah, I actually true blue Singaporean lah. CMIO semua cover kan. Ni lots of mix yang betul. Tadi saya lihat peta, saya dah Salif tadi dia dah tengok atas mana peta dia, peta keluarga dia saja. Kalau Salif sendiri pernah tak tiba-tiba rasa keliru tentang latar belakang diri anda atau anda rasa tersepit antara dua budaya? bila membesar. Lebih dari dua budaya rasanya tadi. Lebih. Bila kecil memanglah kat sekolah kan kena bully dengan budak-budak lain. Primary school lah. Sebab tapi biasalah budak-budak kan tengok budak lain macam ni senang nak makan. Tapi saya sendiri tak rasa keliru lah. Saya rasa saya tahu saya daripada dua dunia lah. Tapi tapi saya rasa sebahagian daripada dua-dua dunia ni. Tapi saya tak tahu mana where I belong lah. Saya rasa sebahagian tapi I tak tahu mana I belong actually. So I think that bila saya besar di Singapore, saya rasa that was the main thing yang saya rasa macam tak senang hatilah all the way lah. Ni identity siapalah saya, tapi mencari-cari lah. Ya. Sampai umur berapa tu baru anda rasa okey, saya rasa saya lebih ke Melayu, lebih ke Australia macam mana? Taklah, sekarang dah besar kan, dah kahwin semua. I think sekarang dah rasa macam tak kisahlah, you know. Macam saya ni memang orang Melayu, saya orang Australia. Bila saya balik Australia, saya pergi barbecue, pergi surfing semua dengan you know rasa macam mana Australians buat diorang punya benda lah kan. Jadi sekarang dah besar, saya rasa saya tak perlu pilih lah. Saya semua. Ya, saya rasa antaranya komunikasi ibu bapa anda juga memainkan peranan ya, kerana ibu anda tegas dengan budaya Melayu, ayah anda sendiri dengan budaya Australia sendiri ya. Sebenarnya dalam budaya ni saya sendiri mengalami masalah dengan bahasa. Sejujurnya kalau anak-anak saya taklah jauh bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Tetapi sekarang ni saya rasa jelas. Kadang-kadang kita cakap enggak apa-apa atau tidak. Dia keliru sendiri. Dia macam nak cakap enggak apa-apa ke tidak mama. Bahasa. Kerana budaya mungkin senang untuk kita kongsikan, tapi bila bahasa ni susah sedikitlah. Kita kena berusaha lebih sedikit. Sebab itulah dengan latar belakang yang berbeza ya, pastinya bukan mudah untuk ibu bapa navigate atau atur langkah dalam membesarkan anak. Jadi kita nak tanya Heti, bagaimana anda didik anak anda di rumah tentang bahasa di rumah ni? Terutamanya dengan bahasa yang ibunda yang berbeza. Okey, dekat rumah biasalah kita berbual in English dengan anak-anak I, dengan helper I berbual English of course. And then at the same time I mengajar anak I untuk cakap bahasa Melayu. Basic lah, basic. So that dia faham, dia takkan lupa daripada where he came from. I know I'm half English, but I also Malay.
I got a lot of mix. Macam tu. Jadi dia cakap rojak jugalah. Rojak macam Mami dia tahulah basic. Mami, I want to makan. I cakap, what is makan? I tanya dia. Mesti nak kena belajar lah. Oh, kalau tak nanti tengok. Salih. Salih. Muka Mak Salih tapi berbual Melayu. Cair. Hello Hello. Itulah. Dan anak ajar macam tu. Macam you will be inspiration to all these kids, you know, yang mix kids So bila dia tengok you, uncle ke abang ni, wah, dia cakap bahasa Melayu macam air. Saya kena berterima kasih kepada ibu saya juga. Ya, sebab betul. kat rumah dia cakap, okey, bila kita makan malam, no English semua Melayu. Cakap ini saya tak akan no replies. Dia terapkan macam tu. Macam itulah. Wah, ibu, saya rasa saya bukan sendiri. Rasanya saya boleh. Macam tu kita mengajar anak kita. Okey, English dekat sekolah memang English dekat rumah, tapi bahasa ibunda. Orang kata bahasa yang mother tongue ni you nak kena tahu sikit. Tak sikit lah, banyak pun tak apa. Kadang-kadang mana tahu makcik-makcik nampak dekat luar ke apa. Cakap boleh bahasa cakap. Tak kaku lah Tak kaku, yes. Tadi seperti anda katakan kan, anda tak kekok sebab ibu anda pastikan bahasa tu di rumah. Pernah tak anda dilayan secara berbeza kerana kacukan atau mempunyai darah kacukan? I think daripada dulu memang kalau siapa-siapa tengok muka saya, confirm ini budak daripada mana ni. Lihat muka saja. Muka awak unik. Yalah. So, I think saya dah biasalah. I think selalu kalau naik teksi, kalau apa, selalu orang ni, where are you from? Kalau ada orang, kalau orang Cina mungkin dia ingat saya orang Cina. Kalau orang Melayu ke tak Melayu. So, yalah, memang saya sampai sekarang dah biasalah. Dah biasa kalau orang tanya. Dah jadi perkara normal sekarang. Dah jadi perkara normal. Jangan kata kacukan. Kalau yang tak kacukan pun cakap English Melayu campur dalam satu. Saya naik teksi pun kadang-kadang dia tak tahu saya Melayu kan, saya Cina. Confused. Saya pun macam confused juga. Saya cakap, memang uncle drop me here je lah. Baiklah, sebelum kita akhiri Boleh Bual malam ini ya, apakah mungkin suatu pengajaran yang anda boleh kongsikan kepada ibu bapa atau adik-adik di luar sana yang mungkin mengalami situasi yang sama? Kita mulakan dengan Hetty dulu. Sila. Okey, kalau macam saya ni dah lama berkahwin masa mula-mula dengan my husband ni, kita mesti ada communication. Yang kepada yang couple yang nak berkahwin, yang belum berkahwin apa semua, you need to have that foundation, communication, dan try to understand budaya dia. Dan dia juga nak kena understand kita punya budaya lah. Dan sama-sama from there we will boleh work it out as a team. Kalau tak ada communication, I tak faham lah you punya culture ni. Kan susah pula kan. So from there we have to have that understanding lah. As a couple, as husband and wife. As a parent jugalah. As a parent, betul. As a parent also kita nak kena ajar anak kita, your daddy came from here, okay, ni country dia, this is where he belong. Macam tu lah. Betul. Tapi rasanya kita beruntung di Singapura kerana kita terdedah dengan pelbagai budaya. Jadi taklah kekok anak kecil. Salih pula, bagaimana pengajaran atau perkongsian? Kalau saya nak cakap dengan Salif yang kecil I would say identity kamu jangan risaulah. I think belajar lebih tentang budaya Melayu, belajar lebih tentang budaya bapa, budaya Australian. Lebih kita belajar, lebih kita faham. Lebih mendalam, Jadi kita macam anak-anak Hetty, you know, we can become citizens of the world lah kan. And kita pun jadi orang baik lah. Kita boleh faham, kita boleh lebih memahami, kita boleh lebih menghormati orang lain, dan kita boleh kembang lah. Saya rasa yang paling penting adat tu memang nak kena ada lah, tak kira apa bangsa pun. Kita mewarnai dunia ini. Citizens of the world. Apa dia buat kata tadi? Citizens of the world, captain of the world lain pula. Betul lah, bukan mudah ya mempunyai dua latar belakang budaya yang berbeza dan juga pergolakan identiti yang harus dibincangkan bersama keluarga. Yang penting sekali harus sentiasa berkomunikasi. Betul guys? Betul. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada tetamu undangan Hetty dan juga Salif kerana sudi berkongsi di Manja minggu ini. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, selepas rehat nanti kita akan kembali untuk segmen yang pastinya akan menggembirakan ramai. Boleh menang. Adakah tuah anda akan timbul dalam pusingan istimewa malam ini? Teruskan bersama kami dalam Manja.
Look no further. TV3 is here. Kita bersua lagi dalam Manja. Rancangan yang disiarkan secara langsung dari Mediacorp Campus. Inilah segmen yang dinanti-nantikan pelanggan Golden Chance. Segmen yang mana anda boleh menang. Nampaknya himpunan kupon telah pun disediakan. Semuanya telah digaul sepenuhnya sebelum disusun. Jadi, tanpa berlengah-lengah lagi, kami mempersilakan Encik Azlan Syafiq. Selamat datang, Cik Azlan. Selamat datang, Cik Azlan. Wow. Baiklah, Cik Azlan. Berapakah jumlah yang akan dimenangi pada malam ini? Malam ini kita kembali dengan pusingan istimewa. Malam ini 3 pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi wang tunai bukan $1,000 tetapi $10,000 setiap seorang. Jadi malam ini wang tunai $30,000 mesti dimenangi. $30,000. Semakin berdebar rasanya apabila mendengar jumlah itu. Untuk ketahui ketiga nama pemenang, setiap himpunan akan dilambung dan sekeping kupon akan dicabut. Ya, dan kami akan terus hubungi pemilik kupon tersebut. Jadi jika anda pelanggan setia Golden Chance, dekatkan diri dengan telefon dan nantikan panggilan kami. Okey guys, mari kita mulakan. Mari. Diingatkan, kupon telah digaul sepenuhnya sebelum disusun di sini ya. Jadi sekarang ini Iz dan Cik Azlan akan lambung himpunan yang pertama dan saya akan cabut sekeping kupon yang pertama. Baiklah, Okey, mari kita. sila. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Wow. Okey, saya dapat. Okey, Okey, saya ke belakang akan kasih lihat kepada Cik Azlan terlebih dahulu. Okey. Okey, Mari. Cik Azlan dah kasih okey. Mari kita Okey. hubungi Okey. pemenang yang Sila, Shanti. pertama. Okey, nampaknya Orang mana ni? pemenang dari Teban Garden Road. Orang Teban dekat angkat telefon Okey, kita cepat. akan bagi 4 ring ya. Okey. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Dan keempat. Tapi tidak mengapa kerana tahniah kepada kami umumkan ya. Sarina binti Muhammad Saleh dari Teban Gardens Road. tahniah. Tahniah, anda telah memenangi $10,000 dan pihak Golden Chance akan hubungi anda. Ya. Okey, saya serahkan kupon ini kepada Encik Azlan. Baiklah, giliran saya pula. Okey. Shanti dan Cik Azlan akan lambungkan kupon-kupon ini dan saya akan cabut satu kupon saja ya. Alright. 3, 2, 1. Mari. Wow. Okey, tak ada yang melekat dapat ya. Baiklah, Cik Azlan. Boleh? Boleh ya? Okey. Baiklah, Is, silakan. Mari kita cuba ya. Oh, nampaknya kupon dilambung kat tangan saya. Okey. Mari kita cuba. Okey, kali ini bukan dari timur. Bukan. Tapi dari timur. Dari timur? Punggol Field. Ya. Orang Punggol. Saya pun tak tahu apa dia. Hello. Hello? Hello. Boleh kami bercakap dengan Puan Rohana? Saya. Hai, saya Shanti. Dan saya Iskandar. Kami dari Mediacorp Manja. Ya. Kami ingin ucapkan tahniah. Anda telah memenangi $10,000 dalam cabutan virtual Golden Chance. Tahniah. Apa perasaan anda sekarang ni? Apa perasaan anda sekarang ini? Oh. Selamat. Tahniah sekali lagi. Ya. Kami ucapkan dan Ya. pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi. Tahniah. Okey, terima kasih. Bye. Bye. Okey. Wah, dia terkejut ya. Terhilang kata-kata ya. Pemenang kedua. Dan sekarang yang Ya, terakhir. giliran Cik Azlan pula untuk cabut kupon. Saya dengan Shanti akan lambung pula. Okey. Mari. Okey. 3, 2, 1. Wow. Okey. Boleh. Ada satu di tangan sahaja ya. Okey, Cik Azlan umumkan. Okey, dan pemenang ketiga yang menangi $10,000 datangnya dari Chua Chu Kang. Orang Chua Chu Kang. Orang Chua Chu Kang, standby. Baiklah, saya akan... Okey, Is, kita kena konfirmasi nombornya kerana Betul. tulisan nombornya... Mari. Saya cuba sekali lagi ya. Betul. Ni. Saya harap betul. Ya. Orang Chua Chu Kang Street 62. Siapakah? 1, 2. Belum. Kita tunggu sedikit lama lagi. 3. Oh. Hello. Hello. Hello.
Ya, adakah Boleh ini kami Rosman? berbual dengan ya. Tuan Rosman Raslan? Saya. Hai, Tuan Rosman, saya Shanti. Dan saya Iskandar. Kami dari Mediacorp Manja dan kami ingin ucapkan tahniah kerana anda telah memenangi $10,000 dalam cabutan virtual Golden Chance. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana perasaan anda? Oh, sungguh terperanjat dan sungguh gembira sekali lah. Terima kasih. Pihak Golden Chance akan hubungi anda. Terima kasih. Bye-bye. Wow, 2 pemenang dapat mendengar berita baik ya. Dan saya akan umumkan sekali lagi Encik Azlan nama-nama ketiga pemenang. Yang pertama tadi kita bersama Rohana dari Punggol Field. Yang kedua Sarina binti Muhammad Saleh dari Teban Gardens Road. Dan Rosman Dazlan dari Choa Chu Kang Street 62. Tahniah sekali lagi, pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi. Sekarang saya serahkan ini kupon yang penting sekali. Gigit lah tangan kita semua ya. Baiklah Encik Azlan, bagaimana pula dengan pusingan minggu hadapan? Berapakah jumlah yang bakal dimenangi? Minggu depan semestinya minggu yang dinanti-nantikan. Kerana minggu depan adalah minggu cabutan perdana Golden Chance. Wow. Pelanggan Golden Chance yang paling bertuah akan memenangi hadiah wang tunai $22,222. Wow. Jadi kepada semua pelanggan-pelanggan Golden Chance yang telah berbelanja dengan kami, nantikan tuah anda pada minggu depan. Ingat, tuah anda siapa yang tahu. Itu dia cabutan perdana Golden Chance. Peluang terakhir untuk pelanggan setia Golden Chance. Siapakah agaknya yang paling bertuah? Kita ketahuinya pada minggu hadapan. Terima kasih Encik Azlan. Okey, dah boleh relax dah Encik Azlan. Dengan semangat je kata $22,222. Banyak tu dengan durian runtuh seperti itu, pastinya segala stres dalam tubuh dan minda akan lesap dengan sekelip mata. Betul tak Shanti? Betul, Is. Betul sekali. Tetapi kan, kalau tidak ada pun tak apa juga. Kerana ada caranya untuk melegakan emosi dan luahkan segala yang terpendam. Ada? Ada. Okay. Kalau ingin tahu cara-caranya, ikuti ini. Saya dalam Boleh Pergi. Seperti ramai di luar sana, saya pun sentiasa sibuk dengan urusan keluarga, rumah, kerjaya, hingga tekanan darah pun naik juga. Tapi jangan risau kerana setiap penyakit ada penawarnya. Walaupun Singapura kecil, ada banyak tempat menarik yang boleh bantu kita berehat dan hilangkan stres. Inilah 3 lokasi yang boleh kita lepaskan geram dan tenangkan fikiran. Ayo, ikut saya. Siapa kata terapi perlu zen sahaja? Warna juga boleh tenangkan jiwa kita. Gunakan berus, calitkan warna dan biarkan kreativiti mengawal tangan. Lagi comot, lagi puas hati. Bila warna degree lontar pada dinding, rasanya macam kita dah lontarkan semua beban kita juga. Pinggan, hempaskan botol, jerit sekuat hati. Semua itu dapat bantu keluarkan tekanan yang terpendam. Bila kita hempas atau pecahkan sesuatu, badan lepaskan hormon endorfin yang buat kita rasa lega dan tenang. Aktiviti macam ini juga bantu kurangkan ketegangan otot dan bagi semula fokus pada minda. Geram guys. Puas hati dapat lepaskan geram. Berinteraksi dengan haiwan seperti kucing boleh kurangkan tekanan dan keresahan. Kucing bukan saja comel, tapi mereka mempunyai aura luar biasa yang membuat jiwa ni rasa ringan dan hati jadi tenang. Cemong? Hei, Cemong. Tak layan Cemong ni Dan yang paling istimewa, semua kucing di sini adalah kucing jalanan yang pernah diselamatkan. Kini mereka pula yang menyelamatkan kita.
Jika sama ada anda melepaskan tekanan dengan memecahkan barang, meluahkan perasaan dengan warna atau chill bersama kucing. Yang penting sekali anda luangkan masa untuk diri sendiri. Bila ruang minda tenang dan hati lapang, kehidupan kita juga akan jadi lebih baik. Ya, nampak tak dengan penuh raga? Itulah Shanti. Saya macam takut sedikit dengan segala jiwa dan raga hempaskan cawan. You okay not girly? Girl, rasa lega? Lega sekali girl. Saya rasa sebenarnya puas ya kerana dapat luahkan emosi dalam persekitaran yang terkawal. Wow. Dan pada masa yang sama hilangkan stres lah. Dan juga kemaslahatan diri sendiri. Orang kata self care girls. Betul Shan, tapi buat masa ini kita sembunyikan dahulu ya. Cawan-cawan tadi takut nanti orang pula yang ribat-ribat. Okey, memandangkan Hetty dan Salif bersama kami, kini adakah ya masa untuk boleh cabar? Lukiskan dah. Tentu sekali cabarannya mudah sahaja. Saya akan lukiskan beberapa aktiviti yang boleh lakukan untuk tenangkan minda. Okey. Okey. Dan kalau kumpulan anda tahu jawapannya, anda harus loncengkan, bunyikan lonceng ni. Dah habis dah. Dan teka aktiviti tersebut. Okey? Okey. Bersedia? Sedia. Yes. Alright, kita mulakan dengan aktiviti yang pertama. Okey, guys. Kejap. Jangan lonceng dulu. 1, 2, 3. Okey, nampaknya Salif dahulu mengopi. Jawapan anda? Minum kopi. Mengopi. Pergi kafe. Kafe hancing. Satu aja jawapannya. Pergi kafe. Dah lah. Minum kopi. Iskandar? Mengopi. Mengopi. Kita lihat jawapannya. Jadi yang betul. Cakap apa? Kafe kan? Ya, yang pertama mengopi tadi kepada Natasha kerana anda menjawab dahulu. Okey. Tak apa. Ada lagi. Yang kedua. Stand by. Sama. Okey. Saya dulu. Okey, Hetty sila. Ice cream. Confident Hetty, confident. Kena yakin. Yakin. Okay, you rasa apa? Ice cream. Ice cream. Okey, kita beri peluang kepada Salif dan Natasha. Ice cream. Makan ice cream. Malu saya dengan lukisan saya. Cepat jawapan anda. Pencuci mulut. Yes, boleh lah. Pencuci mulut. Cari Pencuci mulut. Yes. Ais krim. Kita lihat jawapannya. Makan ais krim. Satu batang. Salif, jangan ya. Okey, dan yang ketiga. Okey, seri sekarang. Terakhir, seri ya. Music, dengar music. Kanda dulu. Okey, apa tu? Itu apa dah habis tulis belum? Belum lah sebab saya lukis dulu. Okey. Dengar muzik. Okey, dengar muzik. Anda pula? Music. Mari kita saksikan jawapan. Sebab tu jangan karaoke guys. Belum habis draw mikrofon guys. Tidak mengapa. Jadi nampaknya markahnya seri. Tak ada tiebreaker. Okeylah. Tak apa. Yang penting kita happy-happy ya. Jangan streskan. Rasanya semakin stres apabila bersaing bersama Nek ni tau. Baiklah, Manja akan rehat seketika. Selepas ini, Studio Manja bakal digegarkan dengan persembahan oleh penyanyi yang tidak asing lagi, Awi Rafael dan bandnya Emre. Jadi, teruskan bersama kami dalam Manja. Wow, so good. Mungkinkah aku tak bisa, mungkinkah hati tak rela, tak berupaya walau seketika. Telah pun aku mencoba, semusim aku usaha, namun ternyata tak mampu sempurna. Jiwaku ingin bebas, dunia semakin terlepas. Berat dosa dan nafas, tiba hari dibalas. Tuli bisu dan buta, jangan lagi berdusta.
masih lagi berharap, takkan hilang percaya. Tunjukkan jalan yang lurus, panjatkan kata yang tulus, agar ditelan latih juga asa. Yeah. Mampukah aku berubah, yakinkan hati menyinar, cari cahaya terang dan menyala. Jiwaku ingin bebas, dunia semakin terlepas, berat dosa dan nafas, tiba hari dibalas. Tuli bisu dan buta, jangan lagi berdesta, masih lagi berharap, takkan hilang percaya. Itulah dia persembahan daripada Emre bersama Awi Raphael. Wah. Thank you so much. Selamat datang ke Studio Manja. Thank you so much, Jin. Thank you for inviting. Terima kasih jemput kami. Okay. Inilah band baru Awi. Emre. Silakan. Thanks. Okeylah, Awi, kita akan go straight into it lah. Okay? Kita tahu yang Abang Awi ni merupakan seorang artis yang mapan dengan pengalaman yang melebihi 20 tahun dan telah mencipta lebih daripada 500 lagu untuk diri sendiri dan juga untuk artis lain lah. Jadi apakah mungkin inspirasi di sebalik lagu Jiwaku Ingin Bebas dan bagaimana Abang Awi ni terus mencari bahan untuk jadikan lirik dalam karya anda? Mungkin inilah inspirasi untuk tahun depan yang akan datang, 2026. Jadi Jiwaku Ingin Bebas menceritakan tentang seorang insan yang ingin memperbaiki diri dia, jiwa dia bebas dari segala kerosakan atau segala yang tidak memenuhi cita rasanya. Wah, satu lagu yang saya rasa boleh wrap up 2025 lah saya rasa kan. Okey, bagi Emre pula lah. Apakah yang mungkin Emre harapkan daripada gabungan ini bersama Awi Raphael? Kai. Dengan Emre saya bermimpi untuk menyatukan dunia melalui irama seni. Because I believe all of us are unique rhythms and frequencies dan saya harap satu hari kami semua bisa berkumpulan untuk jadi satu lagu, satu album, satu lukisan kemanusiaan. Dan satu jiwa lah, satu jiwa muzik lah kan. Baiklah, terima kasihlah kepada Awi dan juga Emre kerana menghiburkan kami di Studio Manja pada malam ini dan semoga Awi dan Emre terus berkarya dan menjadi sumber inspirasi bagi bakat-bakat muda Singapura. Dan bercakap tentang bakat muda ni, terus selami dunia muzik Singapura dalam episod terakhir rancangan Singapura Live 4.0 esok jam 8.30 malam di Suria dengan playlist top. Nantikan persembahan daripada artis yang sentiasa menerbitkan top hit seperti Rahimah Rahim, Art Fazil, Hairul Anwar, Syaza dan Iskandar Ismail ya. Dan selain itu, jangan lupa juga untuk saksikan Singapura Live 4.0 Plus secara langsung di Serambi Kampung Glam pada Sabtu ini 13 Disember jam 5 petang. Dan acara ini bakal mengetengahkan alumni anugerah Akmal N dan Is Suliman serta bakat muda Emma Darwisha, Firwan Johan, Mai Daniah dan Syurga Jeffrey. Dan yang paling penting, percuma guys ya. Jadi teruslah kita raikan bakat muda dalam rancangan terbaru yang seperti Kelab JMJ musim kelima bermula hari Jumaat ini ya, 12 Disember jam 9 malam. Ikuti adik-adik kita Hani Bella, Danish Aswa dan Lishal Kiara bincangkan topik seperti kesukanan dan sifat menabung ya. Jadi sebagai Mamat Jimat Manja ni, itulah episod yang saya nantikan ya. Terima kasihlah Awi dan juga Emre. Sekarang ni saya akan bersama dengan bakat-bakat muda di sana tu. Ya. Mari kita bakat-bakat baru. Sila, Gen Z saya. Thank you Awi. Wow.
Okey, memang padat ya sekali episod ini dalam Boleh Bual. Ya. Manja telah bincangkan topik anak bercampuran budaya bersama tetamu undangan Hetty Sarlini dan Salif Hardi. Tidak mudah untuk anak kecil mencari identiti sendiri. Sebagai ibu bapa, haruslah berikan sokongan kepada mereka dalam apa jua cara. Tepat sekali, Ace. Dan dalam segmen Boleh Rasa pula, saya telah bawa anda nikmati waffle, mochi dan gelato yang merupakan gandingan sangat istimewa. Tentunya pelengkap setiap waktu makan yang dapat tenangkan minda kita. Okey, kalau anda lekap makan ya, saya juga telah tenangkan minda anda dengan 3 aktiviti menghilangkan stres dalam Boleh Pergi. Apabila kita berdepan dengan emosi secara terbuka, ia memberi kita lebih ruang untuk mengawal diri dan menjadi lebih santai dan bahagia. Itu yang saya suka, Syakir. Minggu hadapan Manja akan kembali dengan paparan pelbagai gaya hidup yang trending. Antaranya topik tentang kerja. Impian betul tapi kerja gila. This is for all my Gen Z. Wow, Gen Z ya. Kerana ramai kata anak muda ni sering ya bertukar kerja ya atau lebih suka bekerja secara freelance. Tetapi adakah trend ini akan berkekalan? Kita akan bincangkan bersama dalam Boleh Bual. Betul tu, dan minggu hadapan juga cukup istimewa kerana kita bakal disajikan bukan satu tetapi 2 persembahan khas buat penonton Manja. Nantikan penampilan artis Singapura Pat Meshima dan juga gabungan merentas sempadan bersama Nana Karya dan juga Azarina. Saksikan dalam Boleh Dengar. Ya, bersama saya pula nikmati hidangan yang juga telah merentas sempadan. Nasi kandar. Ketahui lebih tentang sejarah hidangan yang cukup menyelerakan ini dalam Boleh Rasa. Jadi jumpa anda minggu hadapan pada masa yang sama dalam Manja. Saksikan rancangan ini